Saudara-saudari yang dimuliakan, kita bekerja dalam keadaan yang luar biasa dengan cabaran yang meningkat. Tapi ini tidak mungkin memadamkan kerana orang-orang yang terus berdusta, membenci, sabotaj dan khianat. Berapa banyak berita-berita palsu tentang kenaikan harga minyak, ya, tentang kenaikan harga barang kerana dasar-dasar yang tidak benar. Maka kita tidak ada pilihan melainkan memohon pihak berkuasa, baik PDRM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan. Kerana setakat ini SKMM telah mengesan 96 kandungan berita palsu mengenai harga minyak dan elektrik di media sosial. Tujuan apa? Rakyat susah, negara tercabar dan terpaksa mengambil tindakan akibat peperangan di kawasan di negara lain. Tetapi yang mereka teruskan ialah langkah khianat kepada negara dan kepada rakyat dengan memperhebahkan cerita palsu, memperjudikan nasib rakyat semata-mata untuk meraih keuntungan politik murahan dan kelangsungan politik sempit. Jadi saya ingin sekali lagi menyeru rakyat memilih menyaring berita dan mencari fakta yang betul dan cuba sama-sama memantau keadaan, semak dengan rapi dan mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dan saya mendoakan ke hadrat Allah SWT, mudah-mudahan usaha kita diberkati dan kita dan negara kita sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.